Macam orang kata, encik tak ikut, tuan ustaz tak ikut Ibn Taymiyah ke? Ibn Taymiyah bukan Nabi. Bukan Nabi. Dia manusia. Dia boleh je salah, silap. Dia manusia. Secara peribadilah saya ada dua tiga perkara. Contoh macam bila bincang tentang tajuk Ibn Taymiyah, antara benda saya tak setuju adalah berkaitan dia kata boleh guna jin untuk kerja-kerja yang kita nak buat. Dia dikeluarkan fatwa tentang tajuk guna jin. Perkara benda yang harus. Saya sampai sekarang bila saya bincang tajuk tu saya akan ulas. Saya kata ini tak boleh. Saya kata tak boleh kita setuju pada dia semua. Dia mulia. Dia baik, dia bagus, tapi bukan semua benda dia cakap tu maksum. Sebagai manusia dia boleh silap. Ini benda yang kadang-kadang orang marah bila kita kata dia bukan nabi. Ulama itu bukan nabi, dia manusia yang boleh silap. Saya boleh silap. Sebab tu benda-benda sini kita kata kita patut faham tentang bila kata-kata tu datang daripada siapa saja. Sebutan-sebutan yang tak layak dengan agama. Kita tak akan pandang kata-kata tersebut sebagai mulia ataupun mesti diikuti. Macam kadang-kadang saya tengok ada orang kan. Tuan-tuan pernah dengar kitab apa? Hikam Ibn Atta'illah. Ini dekat Malaysia ni ada satu fahaman. Siapa nak jadi wali, tak baca kitab Ibn Atta'illah tak jadi wali. Sedangkan sebenarnya nak jadi wali, ada anak perempuan bolehlah jadi wali. Awak ada anak perempuan, awak wali anak perempuan awak. Tu jadilah wali. Ke adik-adik perempuan tak kahwin lagi kan. Bapak kita tak ada, atuk kita tak ada, kita jadi wali. Bolehlah. Ini tidak, dia ingatkan kalau tak belajar kitab tak jadi wali. Tapi kadang-kadang saya perhatikan adab-adab yang berlaku bila perbincangan tentang kata-kata hikmah Ibnu Atta'illah ni. Diorang letakkan kata-kata di atas. Kemudian diorang bawa Quran dan hadis bawah. Sampai sekarang saya tak boleh terima. Sebab saya kata sepatutnya Quran dan hadis tu di atas, kata-kata Ibnu Atta'illah tu menerangkan atau menjelaskan maksud Quran dan hadis. Dia macam syarah. Bila kita belajar Fathul Bari dan belajar apa kitab syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, kita baca hadis Nabi, kita baca sikit macam kita belajar tafsir lah. Quran tu di atas, datang tafsiran tu di bawah. Itu betul. Tapi kerana kumpulan ni ketaksuban dia kepada Ibnu Atta'illah tadi, pada tok guru dia kata inilah wali Allah. Last sekali diorang apa? Letak kata-kata tu di atas firman Allah, sabda Nabi, datang untuk jelaskan kata-kata tu. Ish. Ada sikit dalam hati saya macam masalah sikit. Sikit masalah. Sebab bagi saya kita tak nampak pasal yang kita faham bahawa Quran kalam Allah. Dan penjelas utama bagi kalam Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Para sahabat. Betul tak? Para sahabat, orang yang mula-mula belajar Islam, praktik Islam dengan cara dan juga pengawasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di mana datangnya bila kita letak orang yang bukan sahabat Nabi dekat atas, kemudian kita letak Quran dan hadis datang jelaskan. Saya payah sikit. Sampai sekarang saya nampak benda ni macam kadang-kadang orang marah bila saya cakap. Saya kata masalah dia bukan Nabi. Sebagai manusia, dia boleh tersilap, tersasul. Ucapan dia mungkin kena, mungkin tak kena. Sesuai pada keadaan ni, tak sesuai pada keadaan lain. Memanglah, atas nama manusia.